kereta kita dah dapat. Kita nak cek kereta mahal ni biasa kita akan beli kat orang. Sebab kalau beli kat kedai apa semua, proses dia memang kau dapat sebulan 2 bulan. Ini kalau kita dapat on the spot macam ni lah. So, kita akan bergerak ke Senawan. Ada satu hutan kat Negeri Sembilan. Aiman tahulah hutan tu, Aiman peti 2 sebab dia duduk Negeri Sembilan. Jadi dia tahu hutan mana yang boleh disorokkan kereta-kereta ni. So kita akan bergerak ke sana, kita survey tengok pot mana baik. Lepas tu kita tengok sesuai tak sesuai. Okey? Oh. Bukan masjid lah. Cantik lah Nana boleh solat maghrib sini. Ni? Bukan. Depan ni. Wih, banyak kubur tu sini. Wih, ni kalau malam gelap ni tu. Wih, ini kita masuk bersama apatah lagi orang luar. Maksudnya memang mencabar lah nak cek kita ni. Okay, sekarang ni kita Triton yang kita nak ambil barang kita dah dapat. Tapi Aiman dia beritahu kawasan sini adalah kawasan yang kita akan sorokkan kereta tu. Jadi kita tengok tanah dulu. Tu je JCB je. Weh. Bang, slow bang. Slow bang. Buntut tu tak sihat lagi ni. Terangkat. Weh, betul orang tak jumpa ni. Weh. Dia betul-betul orang tak akan jumpa ke? Memang orang tak akan jumpa tempat ni. Memang tak akan. Tak akan jumpa. Itu yang pelik, tiba-tiba ada rumah. Masuk-masuk tiba ada kabin tak kat dalam tu. Saya rasa potensi untuk jumpa memang 10% saja orang akan jumpa. Sebab dalam gila. Masuk ke tempat ni, umpama kita masuk 2 hutan, ada macam tu. Oh, tak ada orang masuk. Tak ada orang. Sebab tanah bersendirian kan? Tanah bersendirian. Ni, nampak? Okey, ini tapak dia tu yang kita berada sekarang. Ini tapak dia. So laluan highway apa semua ada dekat depan ni. So daripada depan ni dia orang kena masuk baru dia orang akan jumpa kita. Okey, so saya kena sampai sana esok pagi lah, awal pagi. Okey, baik. Okey bang.